makin rasa perasaan itu timbul, makin kuat dia bertakwa. Mendekatkan diri kepada nak rasa apa itu matilah. Ibarat kata dalam itu tu macam mati dah lah. Jadi ciri dia ni, sulut ni adalah satu lubang yang digali dalam kawasan kubur lah. Sekeliling kubur, dalam dia 7 kaki dalam, 7 kaki panjang, 7 kaki lebar. Dalam tu ada satu liang lahat dalam tu. Dia kena turun, kena guna 7 anak tangga. Dia ada 7 anak tangga turun. Turun dalam. Turun dalam. Dia lah yang lebih abdulnya masuk seorang-seorang malam-malam lah. Lebih abdul sekali lah. Tapi kita main berkumpulan ni sebab sekadar nak ziarah nak masuk 2-3 orang tak boleh masuk. Sekadar nak kenal. Kalau nak masuk sore-sore main bersenang lah. Kita tidak mengenakan apa-apa bayaran tu. Jadi kalau ada nak bagi sumbangan, kat dalam tu ada tabur, nanti isi dalam tu je. Untuk penyelenggaraan sulut. Pintu ni pujur dah hari ni saya tengok. Saya pun lama dah tak mari. Tengok handset dia tercabut dah. Saya baik boleh buka lagi. Jadi sulut ni dia bina lebih kurang tahun 1921 lah. Itu kalau kita kira kat 100 tahun lebih dah lah. Tok Selehong meninggal tahun 35. Tok Kenali meninggal tahun 33. Dia kawan baik. Dia kawan dekat Mekah, dia sama-sama balik kampung, balik sama balik Kelantan. Tok Selehong balik sini buka pondok, Tok Kenali di kampung Kenali buka pondok. Selehong tu adalah nama sungai lah. Nama sungai dengan nama kampung lah. Nama sebenar Tok Selehong Haji Abdul Rahman. Haji Abdul Rahman bin Osman bin Muhammad Amin. Itu nama Haji. Jadi siapa-siapa masuk kejap lagi. Nanti kalau saya cerita banyak-banyak, nanti takut ada tok-tok si masuk. Sebab kita nak ziarah kan, semua orang masuk. Jadi masuk kejap lagi, minta lah siapa-siapa kau masuk dalam pun duduk bawah tu baca Al-Fatihah sekali, baca Qul Allah sekali. Aku baca ni sedekah kepada Tuhan dia. Jatuh dulu, baby. Dia memang dia kata memang dia tak bangun. Ada senang. Ada. Okey. Dia sedar. Ibarat kata macam kalau kita tidur, antara alam tidur dengan alam jaga tak kena lagi. Macam sebelah alik antara sulut dia, kubur dia dengan surau dia yang nampak tu. Nampak segitiga kecil tu. Bombong kecil segitiga. Tu surau dia. Surau asal dia. Pondok situ lah. Masa tu dia dah meninggal, dia duduk pulang alik. Ya, sekarang ni pun. Tu yang saya kata ada bayang tu.